Dia jogging. Kalau korang tengok filem, korang kena tengok filem lah. Macam apa, macam Bob Cenai tu selalu tengok filem. Kau kena tengok filem. Filem-filem ni, kalau operasi dia dah blown, dah kantoi, dia kena hapus. Betul tak? Ada gini. Pernah tengok cerita Mission Impossible? Tom Cruise, pelakon dia Tom Cruise, kan Mission Impossible kan, bila tiap kali dia dapat arahan, kan dia dapat order, tasking, kan benda tu kan akan, mission tu akan musnah. Ingat tak? Korang ni tak tengok filem. Filem apa korang tengok ni? Kau tengok drama korang ni. Ha? Betul lah, asyik baik tengok. Kau jangan tengok drama sangat korang ni. Kena tengok cerita-cerita orang putih ni. So, macam tu lah. So, dia ni nak ambil balik. Dia nak ambil balik. Sekarang nak ambil balik macam mana? Dah ada orang nampak. Biasa dia buat kerja ni, orang datang ambil balik. Dia letak, lepas tu ambil balik. Biasanya. So, dalam 10-15 minit. Kan sebelum ni kan 10-15 minit. Saya kena ganggu. Betul? Betul tak betul? Kau kan nak tengok video? Saya tak tunjuk lagi. Saya tak bagi lagi lah. Saya tak keluarkan lagi. Saya nak bagi tunjuk kau tengok je. Nampak? Dia datang bawa beg. Dia letak beg tu, dia jalan. Nampak? Dia belok. Dia datang, dia bawa beg, dia belok. Dia jogging, nampak? Dia jogging. Tu mak mertua saya. Dia jogging, tengok tu. Dia jogging. Jogging. So, 12 malam jogging, bang. 12 malam jogging, apa bendanya? Ha? 12 malam jogging ni apa bendanya? Tadi tu anak sir punya staff. Ni kena tak? Ni peraturan Allah kan? Staff sir balik awal. Dia balik awal. Dia tutup awal semalam. Jadi wife saya dekat pagar dah sebab dah tengok kat CCTV tu. Sesuruh dia, Cang, kau pergi tengok je. Pergi ambil gambar dalam beg tu apa benda. Apa bungkusan dalam beg tu. Jadi, pasal ada orang. Jadi dia nak ambil kantor lah. Jadi dia buat jogging lah. Guys. Kau pernah tengok movie kan? Korang ni banyak tengok movie blue ke apa ni? Kau pernah tengok movie kan? Kalau orang tu dia penyamun. Dia orang biasa, orang awam. Dia akan patah balik ataupun dia akan buat natural macam biasa. Kalau kau tengok orang yang orang awam, penyamun ke, rakyat orang awam, dia akan patah balik ke ataupun dia buat macam tadi tu? Ha? Dia akan patah balik. Tapi orang yang ada latihan jadi penyamar, jadi intelijen kan? Iwan ke kan? Iwan apa tu? Iwan. Adalah agensi dekat M16. Nama dia Iwan. Kan? Kena jogging lah guys. Nampak dia lah. Kena nampak dia. Training. Latihan. Nampak? So, oleh kerana dia tak dapat ambil beg tu, maka mungkinlah sebab tu unit bom datang. Saya tak tahulah. Tapi tadi saya dah buat report polis.
Saya dah buat report polis dan dalam laporan polis tu saya maklumkanlah berkenaan dengan kejadian yang berlaku ni dan saya bagi tahulah dalam laporan polis tu pun saya maklum, saya minta pihak forensik datang, tetapi yang datang unit pemusnah bom. Guys, unit forensik yang saya minta datang tu sampai kesudah tak datang. Faham? Lepas kena bom tu pun tak ada unit forensik. Macam mana tu?